Video editing dah padu, tapi cover video pula hancur. Sebab bila orang scroll dekat kita punya TikTok profile page tu, cover video yang cantik akan membuatkan orang tekan dan tengok video kita tu. Jom aku tunjuk cara nak buat cover video dalam CapCut. Alright, so dalam hampa punya project editing hampa tu, hampa select je mana-mana frame yang hampa nak jadikan sebagai cover video. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita kena screenshot. Ya, aku akan buka full screen dan aku akan screenshot. Okey, lepas kita dah screenshot, kita drag masuk gambar yang kita screenshot tadi tu ke dalam kita punya video timeline dan kita letak dekat penghujung timeline kita. Okey, belakang sekali. Okey, so dia akan jadi gambar yang static. Alright. So untuk gambar ni make sure dia full screen lah bagi elok. And untuk durasi screenshot gambar ni kita set kurang daripada 1 saat pun dah cukup. Okey, lepas tu untuk last frame ni masukkan teks. Lepas dah settle, hampa tekan je button export. Lepas kita dah export video tadi tu, kita pergi je buka TikTok dan waktu kita nak upload tu kita dah boleh set cover video kita. Kalau hampa rasa video ni function, cuba hampa follow, like, komen dan share. Sekarang hampa dah tahu.